Aku sebenarnya tengah nak cari kedai yang ada jual barang-barang dapur sanitary yang kedai dia besar. Korang tahu tak dekat mana? Aku dah jumpa dah. Nama kedai dia Alat Dapur. Dia orang kata dekat sini semua ada. Boleh buat satu kampung weh. Pinggan mangkuk pun ada. Porselin dia guys. Kaca-kaca semua ada. Ya Allah, banyaknya pilihan dekat Alat Dapur ni. Tengok lampu tu. Nasib baik aku pakai spek hitam ni. Kalau tak memang aku tak tahulah macam mana aku nak bayangkan. Orang pun ada jual kipas tau, yang jenis besar ke kecil. Brand Panasonic, ADK, Recover, semua ada lah. Kipas kristal pun ada. Diorang pun ada water heater. Bila cuaca tengah sejuk ke, korang tak payahlah mandi air sejuk tu, buka je water heater. Dah nama kedai Alat Dapur yang paling besar, mestilah naik tingkat atas kan. Aku jumpa jamban emas, sinki pun emas, semuanya emas lah dekat sini. Bukan emas je weh, rose gold warna hitam. Cermin LED ada dekat Alat Dapur. Yang ada lampu tu guys, boleh tekan-tekan. Aku pun tengok lah dekat cermin tadi kan. Handsome pula. Kalau cakap bab mandi ni kan, aku memang pentingkan barang yang berkualiti. Shower head, bidet diorang ada macam-macam jenis pattern. Cabana, Sorrento pun ada juga. Diorang ada cooker hood brand banyak gila weh. Fortile, Robam, Sense, Renine, Livinox, Elba, Rubini, Frenzy. Macam-macam lah. Korang datang je dekat Alat Dapur ni. Kalau korang jenis yang tak suka pakai dapur tanam tu, beli je standing cooker. Banyak juga brand ada dekat sini. Siapa yang suka buat kek, buat kuih pakai oven, dekat sini banyak gila oven. Bila korang dah masak, cucilah pinggan, betul tak? Ada set sinki yang macam-macam pattern. Sinki seramik pun ada, sinki granite, sinki stainless steel, sinki nano pun ada. Macam-macam saiz, semua ada. Aku nak cakap pun susah. Aku jamin lah bila korang dah masuk dalam kedai Alat Dapur sebenyih ni, confirm tak jumpa jalan keluar.